pergi ke Brunei pun YB Syed Saddiq mengambil kesempatan untuk berlari, berjoging. Aktiviti berlari, berjoging ini sebenarnya bukan saja untuk menjaga kesihatan, untuk memastikan gaya hidup sihat, tetapi dia juga adalah satu aktiviti yang menunjukkan kesederhanaan dan juga kejujuran. Atau kalau kita pergilah dekat mana-mana pun, ramai pagi-pagi kita tengok orang berjoging, berlari nak menjaga kesihatan. Jadi bila kita tengok ramai orang berlari, berjoging ini, nak menunjukkan bahawa aktiviti ini adalah aktiviti rakyat biasa. Semua orang buat dan tak memerlukan model pun. Jadi sebab itulah dia ni nampak macam dekat dengan rakyat. Lebih kurang kita je gayanya, tak nampak elitnya. Jadi sebenarnya sebagai pemimpin, dia kena tunjukkan sifat seperti ini, sifat yang dekat dengan rakyat. Jangan nak dekat dengan bela je, dengan rakyat pun kena dekat. Jadi itulah Syed Saddiq telah memilih aktiviti rupa ini ni gemar berbenar lah teman. Sebab teman pun rajin juga berjoging. Tak payahlah nak nunjukkan gaya hidup mewah walaupun siapa kita. Tambah kepada pemimpin. Sebab rakyat yang memilih pemimpin. Jadi kena dekat dengan rakyat, tak boleh sombong. Tapi yang paling pentingnya, hiduplah dalam keadaan yang sederhana. Kesederhanaan itulah sebagai gambaran moral kita.